Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita dalam membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-13. Kali ini kita berada surah yang ke-13 juga, iaitu surah Al-Ra'd. Jadi untuk itu kita akan membincangkan ayat yang pertama dan kedua bagi surah Al-Ra'd. Dan untuk itu, silakan bukan perhatian sahabat-sahabat semua pada papan putih di belakang saya. Saya akan berada di depan papan putih tersebut menjelaskan tentang hukum tajwid yang terdapat padanya, insya-Allah. Jadi kita mulai dengan ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini terdapat tiga hukum sebenarnya, tapi yang mustahalnya iaitu hukum mad lazim harfi. Iaitu mad lazim harfi yang pertama ialah mad lazim harfi musyba' pada huruf lam, dan musaqqal pada huruf lam yang diidghamkan, boleh diidghamkan pada huruf mim. Kemudian yang kedua mad lazim harfi itu maksudnya huruf, huruf-huruf tunggal. Musyba' maksudnya rangkaian huruf yang terdiri daripada tiga huruf, iaitu misalnya lam alif mim, mim ya mim, itu dipanggil musyba'. Kalau yang tak ada musyba', macam ra alif ini tak panggil, itu mad lazim harfi mukhaffaf saja, ra alif ra, baik, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi yang ketiga ialah pada ra tu, iaitu tiga sebab mad lazim harfi mukhaffaf saja, apa dia, mf, okey, tak ada musyba', pada huruf ra saja. Yang pertama tadi pada huruf lam, yang kedua pada huruf mim, dan pada huruf ra alif dibaca satu harakat saja, tak ada hukum di sana. Baik, untuk menentukan bahawa dia mad lazim harfi, apa maksudnya? Lam alif yang ada pada huruf lam alif mim tu, dia bertemu dengan mim yang sukun, sebab itu dia baca enam harakat, dan kemudian dia boleh diidghamkan, maka dia baca dengan musba' musaqqal, kerana dia boleh diidghamkan dan boleh juga diikhfa'kan kalau huruf tu ikhfa'. Baik. Kemudian yang kedua mim bertemu dengan ya, mim ya mim, mim dan mad bertemu pula dengan mim yang sukun asli, tapi tidak boleh diidghamkan ataupun tidak boleh diikhfa'kan pada huruf ra, maka dia namanya mad lazim harfi musyba' mukhaffaf. Nah, kalau ra alif pula tidak boleh diidghamkan dan tak boleh diikhfa', dia terdiri daripada dua huruf saja, ra alif, maka dia nama mad lazim harfi mukhaffaf sahaja, dibaca dua harakat sajalah pada ra tu, alif satu harakat. Antara lam dengan mim terdapat dua harakat lagi, iaitu harakat dengung. Alif lam mim ra. Jadi semua berapa? 6. Sini ada dua, sini ada dua harakat. Dengung tu, dengung dua harakat sebab dengung di dua, Jadi semua jadi berapa? 6, 12 campur 2, 14. Campur alif 15 campur 2 ra, iaitu 17 semua harakat. Okey, itu permulaan. Saya dah bagi huruf yang pertama mad lazim harfi musyba' musaqqal, yang kedua pada mim mad lazim harfi musyba' mukhaffaf, pada ra mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab dia dua harakat saja, macam mad lazim biasa, tapi dia terdapat pada huruf yang kedua sebab harfi mukhaffaf, iaitu kerana dia tidak boleh diidghamkan atau diikhfa'kan pada ta. Baik, selesai. Huruf-huruf tunggal, faham dah. Jadi dah faham, kita pergi pada kalimah berikutnya. Tilka, tak ada apa hukum, ta ya lam tilka balika. Hamzah baris alif, menuruni huruf alif ini adalah didatangkan ataupun ditukarkan daripada hamzah yang sukun, maka dinamakan mad badal. Di permulaan kalimah je berlaku mad badal. Dan ya alif ya, ada alif mak asli dua harakat. Mak badal sama juga macam mak asli bacaannya, cuma nama hukumnya berbeza. Tu bertemu dengan alif lam, lam ta'rif yang terdiri daripada alif lam kamariyah, maka kita izakan barikan tawalam tu
ayatul kitab. Baik, kalau kita berhenti kaf lam ya tu awalnya wakaf. Apa? Wakaf. Jadi kita kalau wakaf kita baca dengan mad alif disukun, kerana sebelum ba disukunkan terdapat huruf mad alif ni. Tetapi oleh kerana dia di hujungnya huruf ba, bila disukunkan dia akan jadi qalqalah kubra. Jadi kalau kita berhenti kita baca dengan mad alif disukun berserta dengan qalqalah kubra. Berakhir dengan qalqalah kubra, sebab campur sana. Baik, selesai. Kalau menyambung tak ada apa-apa, cuma baca sini dengan asli dan ba sambung dengan wallazi. Al-kitab biwallazi. Al-kitab biwallazi. Kalau kita sambung boleh ke tak boleh? Boleh. Tak jadi salah. Tapi awalnya berhenti. Wakaf kafi. Baik. Wallazi di sana bermula dengan waw, bertemu dengan alif lam samsiah. Maka idgham samsi kan dia waw alif lam wal lam alif la zal ya zi ya. Ya bertemu dengan hamzah. Bila dibaca wasal dibaca 4 atau 5 harakat dengan mad jaiz munfasil. Teman? Kalau dia berhenti kita baca dengan 2 harakat saja. Wallazi. Bila menyambung wallazi unzila. Baik, hamzah waw nun sukun bertemu dengan huruf zai, dia adalah ifa hakiki usta. Dibaca dengan dengung, iaitu pertengahan antara izhar dengan idgham. Baik, bacaannya unzila ilaika. Lai dibaca dengan lin, ilaika ni. Kemudian min di sini perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ra di sana. Jadi dibaca dengan min, dia itu dengan idgham tapi tak boleh didengungkan. Apa yang didengungkan? Mim ya ra, mir ilaika mir rabbikal haqq. Baik. Ra alif ba bertasydid ra, ba ya bi kaf bertemu dengan alif lam kamariyah, isa kamarikan dia rabbikal haqq. Kalau berhenti kita akan baca dengan qalqalah akbar. Tapi kita tak berhenti, tak adalah qalqalah tu walaupun dia huruf qalqalah. Andai katalah kita habis nafas kat situ, maka kita baca qalqalah akbar. Kemudian kita sambung rabbikal haqqu wala la dibaca dengan mad asli. Kinna wajibul gunnah pada nun bertasydid. Nun alimna walakinna aksaronna. Ra bertemu dengan alif lam samsiah idgham samsi dan dibaca dengan gunnah kerana nun bertasydid. Kalau bukan nun ataupun mim bertasydid maka dia akan dibaca dengan gunnah. Tapi kalau mim dia adalah huruf kamariyah, dia tak akan ada mim lepas alif lam. Baik. Mana alif lam syamsiah di idgham samsi kan dan dibaca dengan gunnah, dan na pun dia dibaca dengan mad asli 2 harakat kerana ada alif. Sim yasi. Lam alif la dia menafikan tentang keimanan seseorang itu. Jika kamu beriman, jika kamu tidak beriman, manusia itu kebanyakan yang tidak beriman. Dikatakan manusia sila la yu'minun, banyaknya tidak beriman, kebanyakan. Aksar, kebanyakan. Aksarana sila la dibaca dengan mad tabi'ah, menafikan tentang orang itu beriman atau tidak. Yu'minun dan nun dibaca dengan ma'rif disukun. Kalau kita sambung kita akan baca la yu'minunallahu, iaitu kalau wasal antara alif dengan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Tapi kita tak akan wasal kerana kita amateur. Panjang ni, kita berhenti kat sini. Dan bermulalah kalimah Allah tu dengan hamzah wasal, maka diberi baris alif sana, hamzah baris alif. Allah dibaca idgham samsi dan tebal kerana dia baris alif. Allahu, hu pula nampak di idgham samsi kan dengan huruf lam. Allahul ladzi, dibaca dengan mad asli. Rafa'as samawati. Rafa'as idgham samsi juga alif lam samsiah. Idgham samsi kan dia pada huruf sin. As bunyi sa ma wa dibaca dengan mad asli kedua-dua pada ma dan wa. Ti bi ghai dibaca dengan lin kerana sebelum ya terdapat huruf berbaris alif. Kalau berbaris ya baru dia mad asli. Tapi oleh kerana dia baris alif dia akan dibaca dengan lin. Kerana ya akan bertukar sifat, dia akan menjadi sifat lin. Ra ya ri dengan nipis. Amadin. Baik. Ama tanwin bertemu dengan huruf ta. Ifa hakiki kubra. Ifa hakiki kubra ni bacaan antara izhar dengan idgham, tapi dia lebih cenderung kepada izhar. Amadin bunyi nun tu lebih.
tarawunaha, ra dibaca dengan lin, naha ha dibaca dengan mad asli, sambung ke ataupun wakaf ke, berhenti atau sambung, wakaf atau wasat, tetap dia dengan mad asli 2 harakat pada ha. Dan summas, baik sa wa mim, mim bertasydid wajib bergunnahkannya dengan dengung 2 harakat. Dan kemudian bertemu dengan hamzah wasal, diwasalkan dengan huruf sin yang sukun, summas. Ada mati dengan sin, mas lah. Summas tawa, tak ada wa dibaca dengan mad asli 2 harakat. Baru pergi jumpa ain alif an, bertemu lam bertemu dengan alif lam kamariyah. Dibaca dengan iza kamari alal arshi wa sakhara syamsa wal qamar. Perhatikan sini, saya tak berhenti, aulanya wasal. Kalau berhenti, saya berhenti al-arsh, berhenti pada huruf shin. Dia wakaf huruf shin tu, dia yang apa? Pada huruf shin disukunkan. Tapi kalau kita menyambung alal arshi wa sakhara syamsa. Baik, wa sakhara. Ra bertemu dengan alif lam syamsiah huruf shin. Dia bunyinya rush dengan tafasyi, ya. Dan kemudian mim sukun izzah syafawi, sim alif sa bertemu dengan waw alif, iaitu alif lam kamariyah, izzah kamari, wal qamar sukunkan ra. Okey, selesai. Baik, kita baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aksaran nas la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati wal balik semula. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Summa istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar. Baik, kita sambung pada muka berikutnya. Panjang sikit ayat ni. Baik, kita pergi kepada wal qamar habis. Bagi pada sambungan dia kullui. Baik. Kawalam kul tanwin bertemu dengan ya, dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Itu jenis idgham apa dia? Idgham nakis, sebuah n belakang dalam kurungan. Dan dibaca dengan dengung 2 harakat. Kullu yajri, baik ya alif jim huruf qalqalah, maka dibaca dengan qalah sugra kerana dia berada di tengah kalimah, dibaca wasal antara suku kata dengan suku kata. Rayari dibaca ri itu dengan mak asli. Li ajalim, baik li aja lim tanwin bertemu dengan mim, dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Ini idgham kamil. Bila tak ada saya tulis kamil itu maknanya dia idgham kamil. Yang nakis saya tulis n itu. Jadi dibaca dengan dengung 2 harakat kerana tanwin bertemu dengan huruf mim. Dan musamma, baik kalau kita berhenti harus berhenti. Kalau kita berhenti kita baca dengan mak iwat, iaitu bertambah huruf alif sini. Bacaan dia seperti ada huruf alif sini. Dibuangkan baris 2 jadi baris 1, jadi mak iwat 2 harakat. Tetapi kalau kita menyambung tanwin bertemu dengan ya, sama juga idgham ma'al gunnah nakis juga dengan dengung 2 harakat. Musamma yudabbirul amru. Ya waw yudal alif ba da bertasydid ba ya bi. Ru bertemu dengan alif lam kamariyah. Jadi rul, yudabbirul dengan izzah syafawi ra. Yufassilu tak ada apa hukum, lu saja kena izzah kamarikan pada huruf lam di sana. Jadi yufassilul, bila izzah kamari makna mesti huruf lam, huruf sukun. Baru pergi pada mad sabih bi badal hamzah mendahului huruf alif, tapi bukan permulaan kalimah, di tengah-tengah kalimah itu hamzah. Alif ini asli. Yang tadi kalau kita mad badal, alif itu bukan asli, ditukarkan dengan hamzah sukun.
Tapi tidak ini asli, sebab itu dia panggil mat sabib ibadah. Tapi bacaannya tetap mat asli. Kalau kita baca tak tanya hukum tu, kita baca 2 harakat tu betul lah. Dan kemudian ya alif, ada alif mat asli. Di la'allakum, la'allakum, mim bertemu dengan ba, dibaca dengan ifa syafawi. Macam bacaan iqlab. Kalau nun bertemu dengan ba, dia ada bubuh huruf mim juga. Asli sama, memang dah mim dah. La'allakum biliqa'i. Perhatikan ba ya lam ya li qaf alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Untuk sini pun dia tetap hamzah dengan milik biliqa itu, jadi baca mat wajib mutasim 45 harakat ketika wasar, dan kalau wakaf dibaca 6 harakat kalau kita wakaf pada hamzah. Tak boleh wakaf pada alif, pada hamzah. Kemudian rabbikum, kum dibaca dengan izah syafawi, tu dibaca dengan mat asli. Qinun, nun tu dibaca dengan mat arid disukun. Kita sambung bacaan kita, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat apa maksud ayat yang kita baca sebentar tadi. Baik, saya berjelaskan ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tu tak ada makna, Allah saja mengetahui maknanya, bermula dengan alif lam ra. Alif lam mim ra. Ini ialah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, dari Tuhanmu Allah. Itu ialah hak, benar. Bukan dicipta oleh Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan pada kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Aksara. Jadi yang karim ayat yang muka pertama tadi. Dan ayat yang kedua pula, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Jadi sini Allah sebut tanpa tiang. Dia tinggikan langit itu. Sebagaimana yang kita boleh lihat, tak ada tiang langit itu. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy, bukan di langit, di arasy, di atas arasyinya, bukan macam kerusi ke macam kita ke, macam kerusi itu dah jadi macam manusia, macam makhluk, dan menundukkan matahari dan bulan. Menundukkan maknanya berkuasa Allah pada matahari dan bulan, masing-masing beredar sehingga waktu yang ditentukan. Betul kan, 12 jam siang, 12 jam malam. Macam kita sekarang lah. Mana 12 jam di bawah kita ni malam. Kita dah masa siang petang lagi. Allah mengatur urusan makhluknya. Allah mengatur urusan kehidupan kita. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Dia menjelaskan pada manusia tentang kebesarannya. Misalnya kata langit. Langit yang terdiri daripada 7 lapis langit. Antara satu langit dengan satu langit 500 tahun perjalanan. Bayangkan 500 tahun perjalanan, umur kita 76 tahun, berapa batu kita dah jalan. Jaraknya antara satu langit. Itu mengikut ahli tafsir. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Pasti. Sebab kita mesti mati. Dan bila kita mati, yang mati adalah jasad kita. Tapi roh kita akan keluar dari jasad kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi itulah yang diceritakan para ulama terhadap kehidupan kita ini. Sesudah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.